Sekarang adalah perjalanan aku ke satu tempat hiking di sebuah pulau yang bukan asing lagi di kalangan rakyat Malaysia, iaitu Pulau Pangkor. Siri kali ini adalah penerokaan aku untuk melihat sendiri keindahan alam di Pulau Pangkor. Jom ikuti kisah aku meneroka alam di Pulau Pangkor. Kenang? Tak ada. Dia ikan ikan. Oh. Ketayak 3. Ni tambah 2, 5, 13. Okey, hasil tangkapan kita ada bagi ni, nasi lemak, ketayak. Berapa tahu? Yang atas bukit yang ada kita naik atas batu tu, lepas tu bawah tu ada view pantai. Sini ke? Dia dua, sekadar kecil, sekadar besar. Kalau dah sampai kat pantai. Dah sampai kat pantai. Lepas tu kita pergi naik kat ujung tu sekali. Ada laluan? Snack. Oh itu. Kat mana nak naik ni? Saya pergi kat ni merayap pun tak jumpa lah. Assalamualaikum. Nak tanya boleh ke? Nak tanya yang nak naik bukit tu. Lepas tu ada view pantai tu kat mana? Kau nampak yang apa? Yang lalu pantai tu ke? Tadi saya pergi yang kawasan pantai tu. Trekking. Dia kusut lautan. Depan ni lah. Mana ada? Tepi dia. Dia sekadar tu naik tepi dia. Tepi dia? Ujung pantai ni. Pantai ujung ni. Lepas tu? Ni atas tu. Ada laluan? Ada. Ya. Tapi ujung tu lah. Dekat dengan jejantas tu ke? Ada jejantas ke silap? Tak ada dia. Dia terayu. Atas batu tu. Panjat sikit batu tu. Okey. Hari kalau lalu sini Ni nak parking ni. Betul lagi. Ya. Sini betul. Kita parking sana. Kau parking mana? Itu parking sini lah. Okey. Terima kasih. Iyalah. Terima kasih Sampai dah ada bukit.
Okay, alhamdulillah kita sampai dah spot hiking di Pulau Pangkor, iaitu Bukit Senada. Kita tengok view yang cantik nanti pantai. Jom. Dia tak pernah diteroka. Bukan Kita teroka. mulakan dia punya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. So ni dia punya track. Track dia okey lah. Sesuai untuk beginner. Laluan dia pun cantik. Kayak nak kunci aku tak dah pasal ni. Dia sama Josh. Josh kaki ni- hiking. Dia punya hobi dia adalah hiking. Memang berhidup. Kalau dia ajak dia hiking, memang dia berair mulut. Teruskan mendaki. Tanya orang kampung sini, dia kata dalam setengah jam boleh sampai. Setengah jam ya. Siapa yang suka nature boleh mari. Mejah ni kali ke-20 boleh mari sini. Ni dia royak kawasan dia beranak dulu lah. Mak dia beranak ke dia bukit ni. Ni curang dia. Ni ada tali. So, terima kasih untuk para hiker dekat Pangkor ni kerana menyediakan tali. Ni tengok pokok-pokok ni. Pokok besar saja sini ni. Dia jalan dia menaik, lepas tu dia ada menurun. Hai guys. Naik, menurun. Ni hutan dia ni kira kategori terai lah ni. Tak semok. So selamat untuk hiking. Pasal Pangkor. Tu. Tapi pemandangan dia luar biasa. Ni kena new. Kita jumpa jalan landai dah. Tadi dia menaik. Menurun, naik. Ni pokok besar ni tumbel dah ni. Bunggap. Okay. So doa-doa semoga kami dipermudahkan segala urusan untuk hiking. Dan kami ni kawasan pokok Hai, apa ni abang? Pokok ni pohon. Ada duri-duri. Okay. Betul. Pernah pergi ke ni? Gunung atas tu, bukit tu, yang ada view. Bukit mana? Di sini kita naik atas panjat bukit tu, lepas tu ada nampak view pantai ni. Oh tak pernah? Tapi lagi. Oh ya ke? Tak hiking. Oh ya ke? Ha. Duk mencari kat mana laluan ni? Oh okey. Pantai je. Duri juga ni. Tapi track dia biasa je. Kita teruskan lagi perjalanan kita. Melalui alam. Terus. Hati-hatinya tajam. Macam bahaya pakai topi. Main tadi pos gini. Banyak pokok. Kita dah menghampiri kalau kata epic. Pulih ya. Kawasan yang epic di Pangkor. Jom. Okay, kita dah sampai. Okay, kita dah sampai. Dah hiking lebih kurang 10 minit je. Ke? Oh, cantik. Ui. Pakai pasang lagi. Air dia hijau weh. Oh, Masya Allah. wah, cantiknya. Hijau weh. Ui, Ha. dia sia hiking. Maksudnya dah ada orang mari dah kan tadi? Pagi-pagi orang mari dah. Oh, itu. Tak ada tapak kaki. Air dia jernih. Hijau molek.
Sebab kawasan ni Hijau. tak ada dekat pantai-pantai lain dekat kawasan Pangkor ni. Dia ada sini lah. Air dia memang hijau, comel. Jom. Nun tempat lalu yang kita masuk ni. Sertai Sengadas. Setelah mendaki Bukit Sengadas. Dia kurang berapa minit? Deras sikit. Malaysia. Ada dego tu, tak berdego kat belakang ni. Ini nasi lemak kita beli Adi. Dengan total semua Adi berapa Adi semua total? RM13.50. 2 nasi lemak, 3 kuih ketayap, 1 bekas kuih talam. Alhamdulillah. Kau dah ni? Kukuh. So ni daripada Menara Tinjau. Nampak macam kukuh. Kukuh. View daripada Menara Tinjau. InsyaAllah. Kita tunggu dia ni. Nampak macam tak kukuh. Tapi kukuh. Buah nenas ke ni Tak awak. Nenas ke ni? Ini makan ke buah ni? Oh ni. No. Oh, kau mana kau ni? Boleh? Wah, dua kali. Boleh? 1, 2. Kau supaya 5 kan? Okey. Tu jalan dia. Itulah kata malu bertanya sesak jalan. So jangan terak benda-benda macam ni. Kita kena terakkan nilai-nilai murni. Tanya orang. So insya-Allah lah kita akan jumpa kejayaan. Ikut pakcik tu kata dia royak kena menapak sikit, ukah bukit sikit. Betul. Ukah sikit. Batu. So ni batu ya. Ni lemak dia. Okey, ni tengok ni. So ni batu besar yang kita cari tu. So tu lalu ada. Kita naik ada. Kita meneruskan perjalanan kita naik ke batu ni. Kita kena naik sikit batu. Teruskan lagi perjalanan kita naik ke atas. Ni ada apa ni? Mural apa ni? Vandalism ke artifak ni? Hati-hati ni. Hati-hati Dia kena menapak sikit. Ada tali. Oh, ada tali ni betul ni. Ni lalu dia. Ni lemak dia ada. Signage. Alhamdulillah. Kita jumpa apa yang kita cari. Ada batu ni. Ada signage ni. Dia buat. Kita sapa juga tempat kemucak ataupun orang panggil KPI kita orang. Ada lines ni. Sapa. Jom, kita tengok view. Hamzah bersifat patriotik sikit. Dia memang bawa bendera ke mana-mana, setia pergi.
Walaupun even pergi kedai kopi pun memang aku bawa. Merdeka! Merdeka! Turun kita ni kita nak pergi mana kita tengok dah ada gap atas. Tahu dah. Sebab ni ada laluan ni. Jadi macam insecure nak tahu. Tapi ni ada lorong lah. Rasa boleh gila laki ni ada laluan. Macam ada laluan je. Makin dia. Tengok. Tu ada. Mana? Ya? Puncak rasa. Makin ada. So, ni lagi lalu ada. Naik. Makin ada. So, kalau korang nak tahu, ni patah ke ni? Ni, tips. Nak survive lautan. So, contoh orang cari dia nampak benda ni terbalik. Kita patah ke? Ni pun kita patah ke? Ni mati. Oh, sini tak boleh lalu dia ya. Ni tak boleh lalu. Ni lalu dia. Ni dilarang masuk kawasan ni. So ni jalan dia. Ni. Hai. Ni pun patah ke? Kita patah ke pokok tu supaya ingkih apa-apa. Boleh tahulah bekas-bekas kita lalu. Ya? Okey ke? Ya. Kita okey pun tak tahu jalan nak pergi mana. Nak buka map pun tak ada lain. So, lepas tu ke makin tu lah. Kita tengah naik atas. Kok ada view yang epic lagi. Mana tahu ke? Dia kata 10 kali dah yang mari. Bukit tinggi ni adalah 7 kali naik. Bukit ni 7 kali. Tersambung sikit lagi. Naik ke atas. Dia penat sikit sebab dia itu menaik, mencanak. Naik. Oh. Ni ke mana ni? Ni makin seterusnya. Naik je. Ni. Mana ni? Lalu dia. Pokok-pokok duri sini. Ni marking dia lagi. Dan ni marking. Ni marking. Ada. Ni marking. Jauh rehat. Dia exhausted. Oh, exhausted pernah. Ada. Mana? Okey. Tak payah sangatlah. Kita sambung balik jalan ni kita. Jangan lalu lah jalan lain selain makin. Makin ni kira lalu hak orang yang berpengalaman tu pun ranger. Dia buat lalu ni kira makin dulu. Supaya tidak berlaku perkara yang tak diingini lah. Kita teruskan lagi, sambut lagi jalanan kita. Ni makin pun ada. Tunggu sebulan. Turun balik lah.
Orang lain mari paku, mandi-mandi layar patah. Kita orang mari paku hiking. Palu kecil ni. Dia boleh minum air pokok ni. Dah ada air dalam ni. Mana? Dah ada air dah tu. Makin seterusnya. Hiking saja. Okey. Sebenarnya kita orang hiking ni nak dapatkan view ni je ni, pokok ni. Pokok besar ni. So kita punya penggambaran hiking kita sampai ke puncak adalah sampai atas ni. So jap kita belanja view pokok tu. Okey. Kita sampai mana ni? Alhamdulillah. Pembara hiking kita dah hampir sampai puncak. Bukan hampir dah sampai lah. Misi kita nak cari pokok ni je sebenarnya. Tengok pokok besar ni. Ni usia dia 50 tahun. Lebih kurang lah. Bagaimana saya boleh menyatakan 50 tahun? Cuba kamu tengok batang dia. Lilitkan batang dia. Semakin besar batang dia, semakin besarlah usia dia. Begitulah cara untuk mengetahui pokok. Sikit lagi lah nak sama dengan kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita 68 tahun. So ni 50 tahun. So your sos yang you got lah. Ni estimate je 50 tahun. Anggara. Macam dulu dia belajar dekat frame bahagian ranger hutan. So lepas tu dia kena pecah sebab curi daun. So itu ni tidak benar semua. Itu bohong tu aja. Lepas tu ni tengok ni. Unik. Ni tajam pokok. Ni so dia namakan pokok ni sebagai pokok Tarzan. Sebab dia boleh gayut-gayut. Ni adalah poin yang kita orang sampai. Sebenarnya kita orang dah tersasar jauh, so ambil keputusan untuk patah balik lah. So sampai di sini saja kembara hiking kita dalam Afiq Troker. Kita jumpa lagi next episode. Kejalan kita nak balik dah. Kita settle dah. Tengok Dah tak apa ingat tu. Mampus tau. So hati-hati yang mana nak turun.